Nak simpan emas tapi tak cukup bajet? Kaedah belian emas secara konvensional, emas perlu dibayar secara penuh apabila membuat belian. Dengan Pabi Gold, ada pilihan untuk membayar secara bulanan. Ada dua kaedah utama. Pertama, melalui EPP atau Easy Payment Purchase. Kedua, melalui Account Gap atau Gold Accumulation Program. Contohnya, anda mahu dapatkan gold bar 100 gram dengan harga sekitar lebih RM56,000. Melalui EPP, anda boleh pilih tempoh bayaran sama ada 6 atau 10 bulan. Harga emas akan dikunci sepanjang tempoh tersebut dan anda hanya perlu buat bayaran bulanan mengikut jadual. Kaedah ini adalah komitmen yang sama, anda harus lengkapkan bayaran sehingga selesai. Setelah selesai bayaran penuh, gold bar 100 gram itu boleh diambil di cawangan Pabi Gold melalui temu janji. Kaedah kedua pula ialah melalui Account Gap. Dengan Gap, anda boleh menabung mengikut bajet bulanan yang fleksibel. Apabila tabungan anda mencapai 100 gram, anda boleh keluarkan terus 100 gram daripada akaun. Bezanya, Gap tidak memerlukan komitmen tetap. Anda bebas menabung mengikut kemampuan kewangan anda. Jadi, sama ada anda mahu beli emas secara terus, EPP atau menabung dalam akaun Gap, semuanya mudah dengan Pabi Gold. Yang penting, pilih kaedah belian emas bersesuaian dengan kemampuan poket anda. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama di Pabi Gold, anda boleh rujuk pin video saya setiap daftar akaun Pabi Gold atau klik di bio saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.